Okay, day 2 we start our journey. Today I'm driving. My turn to drive. Kalau tak dia asyik kerja je, tak cuti. So dia hari ni biar dia drive. Cuti, orang cuti lah. Assalamualaikum. Good morning. Ha. Good morning lah. Dari semalam memang kita orang okey. Penat. Penat. Sebabnya masa kita orang gerak daripada Bukan Kuasai. Kuasai. Dawn camping place. Dawn camping tu. Okey, kita orang memang nak shoot terus ke sini. Sebenarnya dia dalam 5 hours something je, 5 jam lebih je. Tapi ni masa kita lalu bandar Nakhon. Sitamarat. Okey, Nakhon Sitamarat. Sitamarat. Kedai semua buka. Alhamdulillah. Very surprise. Hari Christmas, kedai buka, pejabat kerajaan buka, Budak sekolah. sekolah pun kan. Memang very surprise lah. So, it's Hari like normal day. hari sini breakfast hari kosong ni dengan cepat. So kita orang decide untuk cari charger untuk solar tu lah. Sawadikap. Elektronik. Lebih IKEA. Sawadikap. Car battery jumper. Car battery. Okey, sesi ayam dan itik yang ketiga. Mana aku punya Google Translate ni tak jumpa pula. Gambar yang I send kat you. Gambar yang Wan bagi tu. Hold on. That gambar. Which one? This one? Mana? Yeah, this one. This one. This one. Oh. This is show. Hey. Ramai pula dia bagi. Sorry. Sawadikap. Kakukap. Yes. We found this. Sorry. Huh? Sorry. 400 sumo. Apa dia cakap? This one can jump car. Yeah. Oh. This one cannot. Oh. Cannot jump car. And that one better lah. Same. But this one not. Kenapa lagi mahal? Apa different? What's the different? Semi dry type. New one, old
model, new อันนี้ model. มันใหม่ตัวใหม่กว่าใช่ไหม New ใช่ model. ค่ะ Yeah. อ๋อโอเค เอาลงที่บ้านขอดูได้ค่ะ I see ayam yang kelima. This is what I love about travelling. We learn how to communicate. Sometimes with sign language, sometimes with a lot of other things. Nak compare? Tak nak 100. Ya ke? Ha. Call tak dapat? Tak boleh call. Kau WhatsApp? ไม่มีขอบคุณมันได้ไหม Mana tak penuh. ตัวนู้นใช่ไหม China. ARC. Ni nak beli toolbox pula untuk kereta. China. Oh, dia nak ambil macam yang itu. Made in Taiwan. This one in Taiwan. Tapi memang good quality lah. So now we are choosing which one? Sebab satu tu, yang tu dekat 300. Ini 200 lah. So we'll see. Itu kedai tu kan? Nama dia apa nama dia? Kedai tu? Tak ingat. Besar macam IKEA. Hardware store lah. Yang besar macam IKEA lah. Kalau dekat US tu mesti target lah tu. Macam dalam US. Dapat ambil tahu. Okey. So kita orang decide cari-cari apa semua kat situ, dah buang masa banyak lah. Dan kita makan pun kat situ, tapi tak jumpa. Ada jumpa, but the big one lah, the very mahal sikit lah. Itu biasa kedai beli untuk diorang cash beti and then diorang. Tapi masa tu first kedai tu, kita ingat kat bandar tu banyak lagi yang ada kan. Kalau kita orang cari-cari memang tak dapat dah. Kita pergi makan semua and then kita gerak. Kita start bertolak lah daripada Nakhon tu untuk ke sini. Kita buka pukul 4. Yes. 45 Kan. lambat lah So dia sebenarnya. memang tak ada apa dah nak dikongsikan. So kita carilah route yang famous tu, 4232 tu. Kita ya. masuk sana. Kita dah sampai ke Aotong yang viewpoint. Memang jalan ni jalan among riders atau famous. So kita nak try dengan LC. Tapi
sesat juga kan sekejap kan. Patah balik 15 minit. Okay, it's not sesat. Dah tua, lupa sempang dia. Dan sempang dia very tricky sikit. Project manager tak ada mahu project manager tu. Jalan 4232 ni dia kena masuk dengan sempang 4231 kalau tak silap. So sempang tu very kecil je sebenarnya. Dia dekat macam highway lah. Tepi highway tu ada sempang untuk masuk 4231. Kalau terlepas lah sempang tu. Memang takkan jumpa jalan 4232. So siapa yang belum sampai jalan 4232 ni, cari lah, pergi lah, try. Memang terbaik. Dia famous, bikers semua famous lah jalan ni. So memang kita plan nak kena pergi lagi sekali. Lain kali lah. Lepas tu kita buang banyak juga, buang masa kat sana apa semua. Dan kita shoot juga sebabnya dah start hujan. Okay, ni nak cerita. Kan saya ada cakap kita nak lari daripada hujan sebab ada weather forecast mengatakan kawasan tu ada hujan. Weather teruk lah. Memang teruk. So hari ni dah start rupanya. Di Kelantan dah start, di Nakhon Sitamarat pun dah start. So semalam tu betul lah, semalam tu Alhamdulillah. Selamatlah kita lepas dekat Surat Tani. Masa semalam kita kena juga sikit. Surat Tani dah kena hujan. Hari ni dengar kita memang lebat kita. So nampaknya cuaca sebelah sana. You all tak nampak ada awan kat sana. Tadi pun saya check pun mungkin kat sini pun kita kena juga tepi aja. So kita rasa kita dah siap pun kita tak duduk lama kat sini dan kita akan teruskan perjalanan ke lagi satu tempat untuk kita berehat dan buat dobi. Ada hari kalau hari 3 lah apalah. Tempat tu memang kena buat dobi lah, baju dah tak ada nak pakai. So kita maaf banyak-banyak. Terus doakan kami, selamatkan kami. Semoga dimudahkan urusan. Tak banyak-banyak sebab hari kedua memang tak banyak konten sangat. So lagipun jalan dia pun this is jalan yang jalan ni memang bukan kalau orang yang bukan kaki meraban kan. Ni kalau jalan ni dia kena meraban masuk tepi pantai, masuk kampung baru dekat. Kalau kita ikut dia punya jalan dia yang utama tu memang nothing lah, just straight forward. And then cuma kelebihan jalan Thailand ni highway pun boleh berhenti tepi-tepi kedai banyak. Okey. Dia tu dah tu. Tapi semua highway dia memang sangat straight ya. Very straight. Oh my god. So kita sampai sini semalam pukul 12 malam. 12.40. Campsite ni dah tutup. Tapi saya ada baca review yang campsite ni 24 hours. Dia pun ada cakap campsite ni 24 hours. So kalau yang rasa nak ke Bangkok ke mana yang nak ke Chiang Mai Chiang Rai tu, nak cari tempat untuk bermalam berehat kat sini memang sesuai. So that's it. See you in day 3 insya-Allah. So okay, untuk day 3 untuk hari yang selepas ni ada 2 hari yang kita orang akan break lah. Maybe dekat area Bangkok kot. Nanti sebelum teruskan perjalanan ke Chiang Mai. Assalamualaikum. Bye.